Ya Allah, cantik ni anak mama ni dalam wangi sangat-sangat cantik, sangat-sangat putih, cantik tangan-tangan ni Lagi memang mama lagi. cantik dalam panda, dalam bijak. Lagi, Mak. Hello. Barulah confident nak pergi interview. Allah cantiknya. Okey, mama nak doakan tau. Mama nak doakan untuk anak mama ni, semoga Allah permudahkan urusan interview tu. Allah bukakan pintu hati majikan tu untuk terima kasih bekerja dengan dia. Amin. Amin. Allah sayang. Doa mama semua aminkan tau. Amin ya rabbal alamin. Amin sayang. Allah sayang. Allah sayang butuh mama dia tangan. Butuh tangan ni. Allah sayang. Ayah tangan butuh tangan ni. Kasih pergi dulu. Ada. Buat apa pun, nak pergi mana ke, mulakan dengan bismillah. Nak masuk bilik butik-butik kan? Ya. Baca bismillah ya sayang. Okey, Mama. Adik tangan, ya tangan. Okey, Kasih pergi dulu. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri saya. Bye. Korang tahu tak, masa first time aku jumpa dia dekat masjid kan, aku terpandang muka dia, aku terus auto suka weh. Apa? Masjid Ya, yeah. Hebat. Hebat. Nampak baik. Cantik. Manis. Berbudi bahasa. Pemalu. Ciri-ciri wanita pujaan lelaki semua ada dekat dia ni. Tunggu apa lagi? Jalan lah. Tapi yang macam tu lah susah nak dapat. Kena slow and steady. Payah sangat nak bercakap, pemalu sangat. Macam mana nak ajak dating? Memang tak lah. Korang tahu tak yang kelakar? Kakak dia boleh suka dekat abang aku. Mak. Habis macam mana tu? Memang lambat lagi. Dia tu lagilah susah. Jadi sebelum jadi dekat abang dia, baik aku kasih jadi dekat adik dia dulu. Tapi dia suka kau tak? Macam suka. Tapi tak tahulah, susah nak cakap. So, Kasih, kau mesti fikir tak betul kan? Fikir scammer kan? Ya, rasa you scammer.